Okey kelas, awak tengok soalan 19. Soalan 19 adalah gabungan soalan segi 3 tepat, segi 4 tepat, segi 4 sama. Okey, yang ni segi 4 tepat. Okey, daripada sini awak kena buat juga percontoh yang sama macam ni. Dia bagi awak titik A dengan F. So titik A dengan F yang ni So yang first kali kita kena buat segi 3 tepat lah. Okey, A dengan F gariskan. Kemudian kita kena buat segi 3 tepat. Buat segi 3 tepat. Buat titik midpoint dahulu. Macam mana? Macam ni. Ni saya nak buat titik midpoint sebab saya nak buat segi 3 tu. Okey. Dapat midpoint A bagi F buat 1 lekuk. Okey, kemudian sini DF 45 baik pembaris lekuk 4.5 5 titik F. So, itu saya punya titik D 45 tadi. Okay, dah buat segi 3, kita buat segi 4 tepat. Okay, kalau nak senang kita balikkan. Okay, kita nak buat segi 4 tepat. Ini panjangkan sikit daripada titik A buat sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Kemudian gariskan. Okey, A pergi H. A pergi H 50. Baik pembaris pukul 50. Tandakan. Ini 50 awak. Sini pun sama, jangan lupa. Okey, A dekat F. Buka bidang kunci tu. A pergi F. Tandakan. Kemudian garis. Dah dapat. Okay, kita tengok pula nak buat BECD. Okay, nak buat BECD kan. D pergi B 50. Ambil pembaris ukur 50. Ni 50. Okey, sini D. Tanda sini. Okey, itu adalah titik B. Okay. Nak senang, ni saya nak buat satu garis panjang lah. Satu garis 90 kan. Ni saya punya, tak nampak lah Okay, daripada titik B. Titik B saya nak buat sudut 90. So, saya nak satu garis yang tegak. Ini saya punya satu garis panjang. Okey, B ke C adalah 25. Awak ukur awak punya jangka lukis 2.5.
So sini dari titik B ke C adalah 25. Ni saya punya C. Okey. Sini pusing lagi. Kita nak pergi D. Kita nak pergi D. Kalau daripada situ nak tanda pergi D pun boleh. Ni saya just nak make sure lah dia cukup 90 darjah. Garisan serenjang saya jadi. Tanda sini satu, sini, sini. So ni saya punya garisan. Okey, dah sini. Okey, sini daripada titik C pergi D. Buat juga kat situ. Ini D pergi C. Tak kat D pula. Ini nanti awak tambahkan. Dah dapat? Okey, kita nak buat kat sini pula. Nak buat kat sini. Saya nak buat kat A. A ni saya panjangkan sikit. Ini jangan terang-terang Garisan binaan tak payah terang-terang. Awak tanda, awak ingat tau garisan awak kat mana. Ni macam saya ni. Lupa dah garis kat mana. Banyak sangat garisan, awak kena ingat kat mana awak tanda. Sini. Garisan nak ke tanda ingat. Kalau tak ingat susah. Banyak ni garis binaan awak. Tanda lagi. Okey. A, B ni kita dah ada kan? Ini kan segi 4 sama. Kita tak dia cakap ni. Segi 4 sama. A, B, J, I ialah segi 4 sama. So, kalau segi 4 sama, A, B sama, B pergi, J sama, A pergi, I pun sama. Jadi, ukurannya ambil macam ni. Tanda. Tanda, sini tanda. Itu garisan sahaja. Okey. Awak punya garisan objek buat tebal. Ni saya punya dah jadi. Ni hypotenuse jangan terluput. Label ni I, ini J. Okey, kalau tak nak confuse, awak boleh padam. Yang lebih-lebihan tu awak padam.